Bagus. Tengok cermin. Jatuh dekat mana? Air. Setelah berapa hari jatuh? 2 hari lah. Sakit sini, belakang. Bahu ni tinggi, otot di sini pendek, otot di sini panjang, menyebabkan kepala dia sengit. Masalah ini soal lama. Nampak? Dan berdiri tegak. Tengok walaupun dia berdiri tegak, boleh di sini lipat 1, 2, 3. Lagi? Apa sini? Licin. Ini merupakan torticollis. Ini kisah lama. Kepala sengit. Ini sengit ke kanan, kepala jatuh ke kanan. Bahu sini jatuh. Dia bukan lipatan baru. Kalau saya pusing kepala, nampak? Lipatan tu masih ada lagi. Ini merupakan lipatan yang lama. Satu, dua. Saya adjust lengan dulu ya. 4. Bagus. Dan saya nak betulkan tulang leher. Boleh tak? Aduh. Garisan ni merah. Di sini lipatan tak merah. Ya. Saya nak gosok otot yang pendek ni, otot SCM, otot scaline ni pendek dan otot dekat upper track di sini tegang. Lama-lama tulang ini lagi bengkok, lagi sengit. Sakit. Ini bukan sakit. Tengok ni, tengok. Ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya nak tarik kepala. 1, 2, tarik. Pandang kiri sikit. Pandang kanan sikit. Pandang depan. Tengok atas. Tengok bawah. Nafas hembus. Nafas hembus. Dengar tak? Pop. Ya, ini kita panggil torticollis. Masalah ni torticollis. Ini dah lama. Sekurang-kurangnya 4-5 tahun. Bukan jatuh dulu baru perasan leher tu bengkok. Okey, pandang saya. Tengok bahu. Nampak balance? Ini menunjukkan tulang belakang tu tak sengit.